Larangan pengambilan pekerja asing sebagai pembantu di semua gerai dan kios di bawah pengurusan Majlis Bandaraya di Raja Kelang. Golongan 3D di mana pekerja tempatan tidak minat untuk bekerja dengan kami. Arahan sudah dikeluarkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL untuk tidak mengambil warga asing sebagai pembantu atau pekerja di pasar. Namun masih ada pihak yang ingkar. Pemerintah Malaysia memberlakukan peraturan ketat yang melarang perekrutan tenaga kerja Indonesia demi membuka lebih banyak peluang kerja bagi warga lokal, namun kebijakan ini menghadapi tantangan besar di lapangan. Banyak pengusaha mengeluhkan sulitnya merekrut tenaga kerja karena sebagian besar warga lokal dianggap enggan menjalani pekerjaan yang berat, kotor, atau bergaji rendah, sehingga menciptakan kesenjangan antara regulasi pemerintah dan realitas kebutuhan industri. Larangan pengambilan pekerja asing sebagai pembantu di semua gerai dan kios di bawah pengurusan Majlis Bandaraya di Raja Kelang berkuat kuasa mulai Ahad ini. Menurut Datuk Bandar Kelang, Datuk Abdul Hamid Husin, hanya pekerja warga negara Malaysia sahaja dibenarkan bekerja sebagai pembantu gerai dan diwajibkan berdaftar dengan pihak majlis. Sebelum ini, MBDK mengingatkan penyewa supaya mematuhi peraturan baharu ini bagi mengelak tindakan undang-undang atau pembatalan lesen sewaan. Penguatkuasaan itu termasuk pemastautin tetap melalui arahan Datuk Bandar Kelang melibatkan semua penyewa gerai makanan, minuman, kios di pasar-pasar awam milik MBDK. Ia bagi memastikan peluang pekerjaan dalam sektor kecil dan sederhana diberi keutamaan kepada warga tempatan. Segelintir majikan bagi alasan tak nak ambil Melayu bekerja kerana kononnya Melayu pemalas. Begitu juga kaum India yang tak diterima kerja dengan alasan kononnya mereka ni kaki gaduh dan kaki minum. Mudah je kan segelintir majikan tempatan kita ni nak menghukum sesebuah kaum tu hanya disebabkan sikap segelintir kaumnya. Sebelum tu, repost video ni supaya lebih ramai yang sedar. Saya ada saja jumpa majikan yang ada pekerja Melayu dan India. Okey saja, tak ada apa-apa masalah pun. Hakikatnya, segelintir majikan tempatan inilah yang bermasalah. Cuba tanya majikan ni semula. EPF bekerja tempatan korang tu potong tak? KWSP? Berapa sebulan bayar? Berapa jam kau kerah dia bekerja sehari? Layanan pengurusan korang pada mereka macam mana? Ini kalau kau tanya pada majikan yang anti pekerja tempatan ni, sah-sahlah dia akan tercirit punya nak menjawab. Hakikatnya, ramai sahaja orang tempatan kita yang elok bekerja. Hanya segelintir majikan tamak ni saja yang tak nak jaga kebajikan pekerja. Dan sememangnya, mereka memang kalau boleh nak warga asing bekerja sebab boleh eksploitasi mereka. Sekali lagi, saya tak kata semua. Saya kata segelintir. Walaupun saya yakinlah bukanlah segelintir pun. Apa pandangan anda pula? Kepada warga Kelang, korang dengar sini baik-baik. Bermula daripada 1 Jun 2025, pada kedai-kedai makan yang berada di bawah naungan MBDK Kelang, lepas ni korang dah tak boleh lagi guna pekerja warga asing. Kau kena guna orang tempatan. Okey korang, ya. Aku tahu mungkin berita ni kan, penguatkuasaan ni kan agak memberi tekanan dan keberitan lah ya kepada toke-toke kedai makan dekat Kelang ni. Tapi apa nak buat, ya, ini diarahkan sendiri oleh penguatkuasaan MBDK. Nak tak nak kena ikut. So korang fikirkanlah macam mana nak selesaikan masalah korang. So korang fikirkanlah macam mana cara korang nak cari pekerja tempatan. Fikir-fikirkanlah ya macam mana nak cari. Dan alang-alang aku dah buat video ni ya, harap-harap FYP besar lah ya. Biarlah masuk satu warga Kelang dia tahu lah ya. Minta lah ya kepada korang-korang yang selama ni mengecam warga asing ya, konon-kononnya kedai-kedai makan yang ada pekerja warga asing tu apa konon-kononnya problem lah ya, tak berapa bersih lah ya, ada masalah itulah masalah inilah. Aku nak minta lah ya kepada pekerja-pekerja tempatan, lebih-lebih lagi warga negara orang Malaysia, mintalah ya korang support ya
kita punya toke-toke Melayu, toke-toke kedai makan, mana yang tak ada kerja tu kan, yang tengah mencari kerja tu kan, bolehlah kan korang dah boleh start mohon bekerja di kedai-kedai makan di bawah naungan MBDK Kelang. Sekarang kerja tengah banyak untuk orang tempatan support sikit lah kita punya bangsa kita punya toke-toke kedai makan tu support apa-apa pun. Assalamualaikum. Ambil pekerja tempatan. Tapi masalah di sini ialah kami tergolong dalam golongan 3D di mana pekerja tempatan tidak minat untuk bekerja dengan kami. Arahan sudah dikeluarkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL untuk tidak mengambil warga asing sebagai pembantu atau pekerja di pasar. Namun masih ada pihak yang ingkar. Kehadiran warga asing terbabit di Pasar Besar Tun Dr. Ismail Ibu Negara menimbulkan persoalan, adakah majikan dibenar ambil pekerja berkenaan atau ia salah di sisi undang-undang? Jelas terpampang di papan tanda ini. Arahan daripada DBKL berhubung larangan mengambil atau menggaji pekerja asing. Dakwa sesetengah peniaga masih ada yang ingkar arahan itu walaupun perjanjian sudah dibuat dengan DBKL. Sebab saya percaya pasal isu warga asing ni dah lama. Tapi tak ada seorang pun yang buat kerja lah. Kita harapkan supaya tak ada berlaku kebanjiran warga asing yang semakin teruk dekat Malaysia ni. Akta, banner semua ada, tapi mereka tak gunakan dengan sebaik mungkin. Kalau kita ambil lesen, kita ada satu buku ni yang kita kena sign dengan Datuk Bandar. Dalam ni dah dicatatkan tak boleh sewakan kedai ke warga asing sekalipun warga sendiri. Memang kedai tu tak boleh disewakan. You dapat lesen, you kena meniaga sendiri. Lepas tu ambil pekerja warga asing pun tak boleh. Memang dah tulis dalam ni. Persoalan turut timbul, adakah lesen peniaga dialibabakan? Tinjauan kami di pasar ini mendapati memang terdapat warga asing memenuhi lot kedai sayur, buah-buahan serta barangan basah. Namun di kesemua lot perniagaan terbabit, majikan ada bersama mereka. Kami turut mendapatkan reaksi pengerusi Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Pasar Besar TTDI, Al-Hafiz Abdul Rashid Chow. Dia mengakui saya boleh katakan 99% peniaga kat pasar ni semua warga negara kita. Pekerja, yes. Pekerja saya tak boleh nafikan dan saya tak boleh cakap lah kedai ni ada, kedai ni tak ada. Tapi pekerja memang kita ada kekurangan pekerja. Kalau rasa encik masuk pasar kan, ada tak banner kami kat depan tu, kita publish. Kita memang nak lokal, kita nak lagi senang. Namun dakwanya tiada pemilik kedai yang mengalibabakan lesen perniagaan mereka. Jelasnya pihaknya juga telah mengambil pelbagai langkah untuk menarik minat warga tempatan untuk bekerja sebagai pembantu di pasar ini. Kami juga telah menghubungi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, namun sehingga kini belum menerima maklum balas.